Bisnes dah masuk tahun yang keempat, dah naik level, untung pun dah banyak. Patut beli Ferrari ke beli lori? Untuk company yang perlukan kenderaan yang boleh angkat lebih muatan, hantar lebih dan juga yang lebih tahan, kita perlukan lori, bukan kereta dua pintu. Sekarang Hino dah lancarkan model baru, Hino 300 Series Euro 5, sesuai untuk bisnes yang tengah expanding. Six-wheeler ni kategori light commercial vehicle, tapi lebih sesuai untuk bisnes yang bawa muatan berat, distance lebih jauh. Berapa revenue yang selesa untuk upgrade kepada sebuah lori six-wheeler ni? Jom kita breakdown. Model baru, harga chassis bermula RM152,700. Tambahan aluminium box RM20,410. Deposit 10% RM17,311. Road tax lebih kurang RM1,200. Insurans tahunan pula RM4,800. Total upfront yang kena prepare adalah RM23,311. Installment kita kirakan untuk 7 tahun. Sebulan kena prepare RM2,179. Kalau setahun RM26,148. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM4,800, road tax RM1,200, free service ada 5 kali, Puspakom 2 kali setahun RM140. Total up yearly expenses untuk sebuah Hino six-wheeler ni adalah RM6,140. Bukan yearly installment, dengan yearly expenses maka dapatlah RM32,288. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM2,690. Berapa revenue yang sesuai untuk beli lori ni? Biasanya bisnes yang pakai lori six-wheeler ni lebih kurang macam supply ataupun logistik. Revenue minimum kena ada RM12,000 sebulan. Untuk Hino model baru ni, ada sekali Hino membership program. Kita boleh dapat tambahan 2 tahun warranty. Jadi ada perlindungan sehingga 7 tahun ataupun 300,000 km. Ada built-in sistem Hino Connect yang memudahkan untuk pemantauan dan juga cara pemanduan driver. Lengkap dengan support sistem untuk kurangkan downtime, kawal kos dan juga maksimumkan trip setiap bulan. Bagi saya, keperluan company untuk expanding jauh lagi berbaloi daripada ikut keperluan director nak beli kereta baru.